Pemilik Hilux GR ni pernah survey nak pasang GPS Easy Track, tapi tak sempat sebab dah hilang dicuri. Tak semua orang bersedia, kami faham, tapi kebiasaannya mereka yang lambat ni ada alasannya. Nanti dululah, nak survey dulu brand lain, and paling penting rasa VTS daripada kilang tu dah cukup untuk protect kereta. Sampailah satu masa bila tim kita nak update owner mengenai security improvement, tiba-tiba kita dapat satu message daripada owner, "Bos, kereta Hilux sudah kena curi lah." Kita pun macam, biar betul. Daripada side Easy Track, kita tak tahu nak respon macam mana sebab kita pun tak tahu benda ni salah siapa. Ya, tapi satu benda je yang kita confirm, either salah buat keputusan ataupun lambat buat keputusan. Dulu waktu kita tanya, kereta tu masih ada, tapi bila kita kontak semula, kereta tu dah tak tahu dekat mana, hilang daripada radar. Hanya yang mampu hantar ialah video rakaman CCTV yang berjaya direkod oleh owner. Jadinya kepada anda yang tengah menonton video ni, mungkin tengah terfikir nak upgrade sistem security untuk Toyota Hilux. Dekat Easy Track, kita bukan jual GPS semata-mata. Kita pasang sistem keselamatan yang real case proven. GPS tracker yang mampu counter device jammer, RFID immobilizer, enjin tak boleh hidup tanpa tag, horn bypass kit untuk elak daripada syndicate disable sistem alarm, kill switch dan juga brake lock in case syndicate gunakan kunci pendua. Paling penting, CAN bus interceptor untuk block akses ke sistem elektronik kereta. Yang penting, package ni termasuk cut off engine, tak kacau sistem ECU dan juga CAN bus, pemasangan hidden dan security grade, automotive grade wiring with fuse protection, sistem fail safe untuk elakkan electrical damage, technician mahir dalam bidang wiring dan security kenderaan. Paling penting juga, wiring ikut schematic original manufacturer kereta, bukan potong ikut sesuka hati. Jadinya kepada pemilik Toyota Hilux kat luar sana, tak payah buang masa nak fikir kat mana nak upgrade security, tak perlu risau, datang je ke Easy Track. Boleh hubungi kami, boleh PM kami, nak maklumat lanjut boleh terus ke profile Easy Track.